Hai kak, biasa ramai orang kat sini. Memang ngam-ngam saya datang seorang je. Sekolah tu ramai lah. Ni nampak menarik. Warna-warni Ayam ni pun apa colourful sangat. Dia cheese dengan susu. Air apa yang sedap? Ada bersenda, brown sugar dengan dalam biru. Uish, lain macam nama dia. Bagi satu, apa awak recommend? Ambil itu lah. Tarik tinggi ni tak? Saya nak test ni. Panjang betul tak? Dia boleh try. Okey. Tarik slow-slow, takut tu. Air apa? Oh, sekali air. Okey. RM20 ni toast and drink. Air boleh pilih ke? Saya nak air brown sugar ni lah. RM20. Okey, ni ya. Boleh tunggu kat dalam tau. Dari sini dekat kaunter dalam, buatkan air. So nak claim air, claim kat dalam. Korang tengok ni, lampu-lampu ni. Nice kan? Korang nak lepak-lepak ke apa, boleh duduk sini. Sini ambil gambar, korang auto ada kepak. Kalau korang lovebirds ke apa ke, boleh lah dalam ni. Uish, cozy tempat kerja. Rasa macam nak tertidur bila kerja kat sini. Kuma Wonderland. Kuma ni apa maksud dia? Tak tahu lah, bos punya letak. So kena tanya bos lah cik. Kedai ni kalau tak kan, biasa penuh ni kat depan ni. Kenapa nama dia Kuma? Tak sure lah, bos ada dia. Jawapan awak sama macam jawapan orang kat dalam. Niji potato ni kalau korang tengok sini ada fresh fries, ada chicken pork, ada fries chicken pork mix. Sebab saya tak nak ganggu akak makan, saya tak nak order. Di ayah aku. Tengok, cantik tak? Niji Kuma. Let's give it a try. Sedap tak sedap? Goncang-goncang dulu. Baru sur. So nice. Rasa macam minum susu baby. So vibe dia kat sini macam korang lepak bar. Aku tak pernah Macam barista punya bar. Tapi air susu je weh. Okay, roti dah siap. Sekejap saya nak try tarik ni. Kita nak tengok betul ke boleh tarik sampai panjang ni. Kalau putus macam mana? Ganti baru Weh panjang ke? Macam nak makan ni. Oh gitu. Power. Sambil makan tu boleh main gulung-gulung pelangi macam tu. Macam makan roti bakar kat rumah. Tapi extra ada cheese lah. Korang boleh makan sambil menikmati pemandangan yang luar biasa. Roti habis, air pun habis. Pun dah kenyang, hati pun dah senang. Thank you Niji Kuma. Bye. Berak ni tapi tak tahu toilet dekat mana. Toilet dekat mana? Kiri. Alright, thank you. Ini dia, toilet dia. So, semua orang yang pergi Concubine Lane, toilet dia sama je. Ada 1, 2. Kita tengok sekejap toilet dia bersih tak. Okey, boleh tahan bersih juga. Tapi ada bau sikit lah.